Kan? Kita warga negara sebuah negara di antara beberapa negara yang ditubuhkan akibat daripada pembebasan penjajahan, satu. Yang kedua, kita juga perlu taat kepada rantau wilayah Kepulauan Melayu. Mengapa dikatakan bahawa kita mesti ada mewujudkan undang-undang anti diskriminasi? Apakah kita mewujudkan diskriminasi? Apakah agama lain tidak boleh diamalkan di Malaysia? Apakah rumah-rumah ibadat tidak boleh ditubuhkan? Apakah bahasa lain tidak boleh diajar di Malaysia? Semua boleh. Tetapi bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang orang yang dikatakan pendatang, agama mereka tidak boleh diajar di sekolah-sekolah awam di negara-negara macam di Amerika Syarikat, di Australia dan di Britain. Mengapa negara tersebut tidak boleh tidak disebut sebagai negara yang diskriminate? Kita mesti memahami sejarah. Sejarah itu bukanlah satu yang kita nak membetulkan masa silam. Masa silam kita tidak membetulkan, okay? Tetapi kita memahami apa yang berlaku dalam masa silam dan kita melihat Malaysia ini sebahagian daripada Kepulauan Melayu. Dan mata pelajaran itu mesti diwawarkan dan ditawarkan secara compulsory di semua peringkat sekolah di Malaysia, termasuk sekolah jenis kebangsaan dan sekolah UEC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam podcast Nationalist, di mana kita merungkai persoalan tentang jati diri sebagai seorang Melayu, sebagai seorang Islam dan juga Bumi Putra. Hari ini kita ada seorang lagi tetamu yang istimewa. Kalau daripada podcast yang lepas, kita ada seorang profesor daripada UIA. Hari ini juga daripada UIA, iaitu Prof. Datuk Dr. Ahmad Murad American. Apa khabar, Prof? Sihat, Prof? Tadi kami sempat berbual sekejap. Prof datangnya daripada Tanjung Malim, Prof? Tanjung Malim. Tanjung Malim satu tempat yang tenang, satu tempat yang penuh dengan alam lah, kalau saya boleh ringkaskan. Hari ini, Prof, kita akan berbual satu topik yang saya rasa orang tahu tapi dia belum tahu secara dalam. Belum tahu secara dalam. Topik hari ini adalah tentang bagaimana landscape awal ataupun landscape sekarang, zaman sekarang, tentang kefahaman masyarakat mengenai sejarah negara. So kita start dengan soalan itu dulu, Prof. Silakan, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput saya untuk sesi ini. Saya ingin menjawab soalan itu dengan berkait dengan mengapa saya bermasyarakat di Tanjung Malim. Oh, Masya Allah, menarik tu. Boleh, bukan Prof. hanya saya duduk di Tanjung Malim, tapi ada sebab-sebabnya mengapa saya beli rumah dan duduk di Tanjung Malim selama lebih kurang 14-15 tahun yang lalu. Sudah lama, Prof. Saya berasal dari Tanjung, Pulau Pinang. Okey. Jadi dari Tanjung saya pindah ke Tanjung Malim. Tanjung Malim ini ialah bukan hanya sebuah pekan dan tempat yang sejuk, nyaman, tetapi ia merupakan lubuk kepada pemikiran nasionalis Melayu moden. Mana datang tu, Prof? Ya, ini di latar belakang Tanjung Malim ialah satu geografi, ruang geografi yang kita tengok sebagai Banjaran Citiwangsa. Okey. Banjaran Citiwangsa ni bukan hanya satu bukit ataupun satu banjaran, tetapi ia merupakan ikon kepada negara, ikon kepada pemikiran nasionalis, ikon kepada pemikiran Melayu dan ruang rantau ini sebagai gagasan dan gugusan orang Melayu, Melayu Raya misalnya. Jadi Tanjung Malim ini adalah lubuk kepada cetusan-cetusan dan gagasan-gagasan untuk menentang penjajah,
untuk meluaskan pendudukan dan kuasa dan budaya orang Melayu di rantau ini. Jadi Tanjung Malim ni bukan hanya sekadar tempat, tapi satu ikon politik dan ikon budaya. Ada sentimental dia, Prof. Ya, bukan hanya sentimental, tetapi kalau kita lihat Tanjung Malim ada dua sudut pandangan. Okey. Dua sudut. Satu melihat Banjaran Tiwangsa itu dari Tanjung Malim. Okey. Ataupun dari pantai barat Semenanjung. Satu lagi melihat Banjaran Tiwangsa dari pantai timur. Okey. Dari pantai timur misalnya, kalau kita duduk di Teberloh, di sebelah Pahang, kita boleh lihat bagaimana Sungai Pahang itu mengalir daripada Jelai dan melalui Temerloh dan seterusnya ke Pekan, dan telah memberi inspirasi kepada sekurang-kurangnya dua tokoh nasionalis Melayu di tempat Jamin juga lah. Ibrahim Haji Yaakob dan Pak Sako, Ishak Haji Muhammad. Dan ruang dan geografi di Temerloh itu telah memberi inspirasi kepada mereka untuk menulis karya-karya dan meluaskan sentimen nasionalis. Jadi ini penting dalam hal geografi dan persekitaran. Bagaimana geografi dan persekitaran ini boleh membentuk ruang makna diri kepada seseorang itu. Kalau orang tu dia, kalau tadi Prof cerita dekat Temerloh, kalau di Tanjung Malim macam mana secara 15 tahun tu telah memberi kesan lah kepada Prof dalam perjuangan yang sedang dibawa ni? Sebenarnya ia bukan 15 tahun. Ia daripada tahun 70-an lagi. Masya Allah. Semasa lewat 70-an, saya belajar di ITM. Di ITM. ITM, Kajian Sebaran Am. Di Kajian Sebaran Am, tahun semester 2, ada seorang pensyarah yang mengajar kami bahasa Melayu, Cikgu Rafai. Okey. Nama dia Cikgu Rafai. Dia selalu senyum, tak pernah marah. Setiap kali lepas kelas saya akan bersembang dengan Cikgu Rafai. Cikgu Rafai ini lulusan SITC. Jadi dia terdedah dengan pemikiran-pemikiran di Tanjung Malim pada masa itu, tahun 30-an, 40-an, Za'abah, Ibrahim Yaakob, semua belajar di Tanjung Malim. Mereka yang mencetuskan pemikiran-pemikiran gagasan pembebasan orang Melayu daripada penjajah. Walaupun mereka juga menelusuri sejarah penjajah. Jadi Cikgu Rafai ini bercerita mengenai tempat di Tanjung Malim, iklim di Tanjung Malim, kawasan-kawasan yang bersua alam lah. Tanjung Malim ni sebagai satu kawasan yang bersua alam. Jadi saya tertarik dengan itu. Jadi tahun 70-an dan lepas saya kerja, saya selalu pergi ke Tanjung Malim dari Kuala Lumpur. Saya akan bawa kereta pergi ke Tanjung Malim dan sebelum dibina landasan kereta api yang double track tu, jalan daripada UPSI tu terus pergi, ada kedai 2-3 kedai mamak, saya akan kena teh dan sebagainya situ, pergi petang dan balik. Jadi suasana Tanjung Malim itu, apabila kita di UPSI misalnya, dan di padang UPSI itu, kita akan melihat Banjaran. Okey. Kita akan nampak bagaimana megahnya Banjaran Tiwangsa itu. Ramai orang perasaan yang sangat, ya, perasaan yang sangat dikatakan sangat bangga, izzah. Ya, sangat bangga dan sangat memberi satu perasaan yang selamat. Oh, Masya Allah. Bahawa kita dalam satu alam, satu rantau yang selamat, dari segi dilindungi. Dilindungi bila nampak ada Banjaran tu dengan oleh bencana-bencana yang tidak diingini. Apa beza bila Prof katakan masa zaman Prof dekat ITM sampailah sekarang, adakah banyak yang telah berubah dari sudut landscape kefahaman orang tentang melihat kepentingan sejarah negara itu sendiri? Kalau kita lihat sejak tahun 1957,
Sejarah negara, sejarah yang kita tahu banyak dibentuk oleh penawaran mata pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Yang wajib diambil. Yang wajib diambil, dan ini agak berubah-ubah dari tahun katalah 1957 sehingga 1980-an, dan setelah itu sampai sekarang ada beberapa perubahan dari segi silibus sejarah. Jadi apa yang berlaku ialah kepada orang Melayu, sejarah ini ialah buku sekolah. Sejarah ini adalah apa yang dipaparkan di sekolah. Jadi apa yang dipaparkan di dalam buku sekolah itu telah membentuk batasan-batasan sebenarnya. Sebab kita kita mempelajari di sekolah sejarah Malaysia. Dan apabila kita menawarkan sejarah Malaysia di sekolah, dan bukan di seluruh sistem sekolah, kita juga mesti ingat SJKC dan UEC. SJKC walaupun mereka kata mereka menawarkan kurikulum sejarah kebangsaan, tetapi ini boleh dipersoalkan dari segi buku teks, dari segi pendekatan, dari segi pedagogi. Apatah lagi sekolah UEC menawarkan sejarah Taiwan. Jadi kita mempunyai satu krisis penawaran dan pengajaran dan kesedaran sejarah di Malaysia. Pada saya, untuk kita salah satu jalan untuk menangani ialah sistem sekolah di Malaysia menawarkan mata pelajaran yang kita boleh panggil sebagai sejarah Melayu ataupun sejarah Kepulauan Melayu. Sebab untuk memahami Malaysia, kita mesti memahami rumpun Melayu dan Kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu ini bukan diduduki oleh suku-suku kaum yang terlalu berbeza. Tidak, kita satu rumpun. Dan kita kena sedar bahawa kita wujud dalam satu gagasan dan gugusan yang sama, satu pandangan alam yang sama. Dalam ceramah yang diadakan baru-baru ini oleh nasionalis, saya membuat perumpamaan. Kita boleh ambil Kepulauan Melayu ni, ataupun kita boleh katakan sebagai alam Melayu, dunia Melayu. Analoginya sama dengan misalnya alam Eropah, ataupun alam Turki, ataupun alam Arab. Dunia Eropah, dunia Turki, dunia Arab dan dunia Melayu. Jadi tidak ada satu yang luar biasa kalau kita katakan bahawa kita adalah warga dunia Melayu. Nak kehadapankan benda tu tak ada masalah. Tak ada masalah sebab kalau kita lihat di Eropah, di Eropah, di semenanjung Eropah itu satu semenanjung Asia, hidup bangsa Eropah. Bangsa Eropah tu dari Rusia sampailah kepada Ireland. Itu bangsa Eropah. Daripada Itali kepada orang Sweden, itu bangsa Eropah. Dan bangsa Eropah ni pelbagai-bagai. Orang Jerman tidak faham bahasa Itali. Jadi sama juga kalau orang Pulau Pinang tak faham bahasa Jawa. Ataupun tak faham bahasa Minang. Walaupun saya dekat dengan masyarakat Minang, tapi saya tak faham bahasa Minang. Jadi itu sebagai dunia Eropah. Dan keeropahan itu amat menonjol. Dan kian menonjol sekarang ni dalam konteks perang Rusia dan Ukraine untuk memasuki Ukraine ke dalam komuniti Eropah. Jadi ada perbezaan dan ada kesatuan, dan mereka bersatu di bawah kesatuan Eropah. Sama juga macam Turki, daripada Turki sampailah kepada Xinjiang ataupun Eastern Turkistan Timur, daripada Kazakhstan sampailah ke Uzbekistan. Itu dunia Turki. Dan kita kata apakah mereka faham? Ya, mereka faham. Orang Turki boleh faham orang Kazakh dan sebagainya, mungkin tidak 100%, tetapi apa yang saya tahu, orang Eastern Turkistan dan orang Uzbek hampir 100%. Kazakhstan mungkin 60% yang orang Turki boleh faham. Jadi dia punya perbezaan begitu, tapi mereka bersatu di bawah dunia Turki. Kalau kita macam mana, Prof? Sebelum itu saya nak sebut dunia Arab. Okey, dunia Arab. Dunia Arab ada lebih kurang 22 negara bangsa. Tokoh tambah Palestin. Orang Maghribi tidak faham, walaupun mereka bercakap Arab, tidak faham orang Yaman. Lebih banyak dia punya slang tu. Ya, dari segi sebutan, walaupun cakap bahasa Arab, kosakata, betul. Jadi
Sama juga macam di rantau ini yang kita kata sebagai, saya sebut sebagai Kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu. Saya tidak mau sebut istilah Nusantara. Nusantara tidak inklusif. Nusantara adalah pandangan alam Jawa dan kejawaan terhadap rantau ini. Apa beza tu, Prof? Saya kurang jelas tadi. Nusantara dengan alam Melayu. Nusantara secara literalnya bermaksud pulau-pulau di antara benua. Di antara benua China dan benua India. Di antara. Di antara. Okay. Nusantara. Nusa itu pulau kan. Nusantara. Dan Nusantara ialah luahan dan ekspresi dalam negara ketagama semasa zaman Majapahit dulu. Di mana diungkapkan wilayah-wilayah di situ yang tidak termasuk, ada yang kata tidak termasuk Semenanjung, ada yang kata tidak termasuk Filipina. Jadi ia hanya dalam penggunaan popular, Nusantara merujuk kepada pulau-pulau di Indonesia sahaja, pada umumnya. Sedarnya pulau-pulau di Indonesia. Kalau Filipina pun termasuk sikit. Tapi kalau kita sebut Kepulauan Melayu, ia merintasi seluruh geografi daripada Aceh ke Filipina. Dan termasuk Semenanjung. Semenanjung Nusantara tu macam membataskan. Ya. Jadi Semenanjung pun, dan juga orang Cham di Vietnam juga boleh termasuk dalam Kepulauan Melayu. Dan kalau kita luaskan, tapi ini adalah satu exception lah. Orang Melayu di Sri Lanka ialah satu geografi yang meluaskan identiti Melayu. Tapi Sri Lanka bukan secara geografinya dalam Kepulauan Melayu. Faham. Tapi dia sebahagian daripada imajinasi, sebahagian daripada sentimen, sebahagian daripada budaya orang Melayu di Kepulauan. Jadi bila disebut Kepulauan Melayu, ia merangkumi kawasan geografi yang disebut tadi. Dan apabila disebut dunia ataupun alam Melayu, ia merangkumi dua lautan, Lautan Pasifik dan Lautan Atlantik. Maksud dia di sini, dalam kesedaran kita, orang Melayu di Malaysia, kita juga mesti sedar bahawa Pulau Madagaskar juga sebahagian, dan sampai ke Hawaii, sampai ke New Zealand, sampai ke Rapa Nui, itu adalah alam Melayu yang lebih luas. Maksudnya alam Melayu ini adalah dua benua yang 90% ialah laut dan kelautan. Dan ini menjurus kepada ciri tamadun Melayu. Tamadun Melayu ialah bukan tamadun kontinental, bukan macam tamadun Cina ataupun tamadun India, tamadun Eropah. Bukan tamadun yang berdasarkan kepada tanah besar. Tamadun Melayu ialah tamadun lautan. Jadi apabila kita nak mentakrif istilah tamadun kepada orang Melayu, kita tidak boleh menggunakan pengukuran tanah besar, tidak boleh menggunakan pengukuran kontinental. Kita mesti menggunakan pengukuran tanah air. Sebab sifatnya bergerak kan, Prof? Bergerak dan juga berinteraksi. Tanah dan air itu berinteraksi. Tidak ada pemisahan di antara tanah dan air. Jadi apabila orang Melayu nak mengasaskan dan menggagaskan keaslian Melayu di Malaysia, kita mesti melihat kewujudan orang Melayu di Malaysia ini sebahagian daripada interaksi Kepulauan Melayu, sebahagian daripada rangkaian perantauan, dan sebahagian daripada konsep tanah air. Dan ini tidak difahami oleh mereka yang berketurunan pendatang. Mereka melihat tanah sebagai tanah dan air sebagai air. Mereka tidak boleh melihat bahawa kalau kita merujuk kepada Banjaran Titiwangsa, itu bukan tanah, itu tanah air. Kalau kita merujuk kepada Sungai Pahang atau Sungai Perak, itu bukan air, itu tanah dan air. Apabila kita merujuk kepada Selat Melaka dan Lautan Sunda dan sebagainya, itu bukan laut, itu laut, tanah dan air. Hanya orang Melayu saja boleh faham. Tetapi kefahaman ini sedang lentur dan luntur. Adakah disebabkan tadi pendidikan kita hanya fokus pada Malaysia? Ya. Oh, okey, baik. Sebab kita memulakan pendidikan, kita menekankan kepada kewujudan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang baru, hanya wujud pada tahun 1957.
Jadi kita menegaskan bahawa ya kita hanya merdeka pada sejak itu, dan sekarang ini 68 tahun umur saya. Tapi sebenarnya saya telah ajukan negara kita telah merdeka sejak beribu tahun. Bukan daripada tarikh yang kita tahulah. Betul. Jadi kita dalam kefahaman dan ketaatan kita ada dua bentuk ketaatan. Satu, kita taat kepada negara bangsa Malaysia. Kita warga negara Malaysia. Kan? Kita warga negara sebuah negara di antara beberapa negara yang ditubuhkan akibat daripada pembebasan penjajahan. Satu. Yang kedua, kita juga perlu taat kepada rantau wilayah Kepulauan Melayu. Itu yang ditinggalkan sebenarnya. Itu yang ditinggalkan. Sebab itu ditinggalkan, maka kita tidak faham diri kita. Kita tidak faham hakikat dan jiwa kita. Sebab tanah air itu merupakan, tanah air dan alam Melayu itu merupakan satu hakikat sejarah, geografi dan sosiologi. Dan itu kita tinggalkan. Apa jadi pada masyarakat sekarang setelah tadi Prof kata berlakunya pelunturan dan tidak, kita panggil apa, kita terpisah, kita disconnected betul. Dengan our history. So macam mana, apa yang jadi sebenarnya pada zaman sekarang setelah benda itu berlaku? Kita disconnected dengan sejarah kita. Kita dipisahkan dengan masa lalu. Kita dipisahkan dengan diri kita, dengan makna kita. Dan ini ini merupakan satu tragedi. Dan apatah lagi kepada generasi yang ada sekarang, bukan hanya generasi muda, tapi generasi yang hidup sekarang. Mereka terpisah dengan intipati mereka. Saya ingin berujuk kepada baru ni saya pergi ke Pulau Riau. Saya melawat Gunung Daik di Pulau Lingga, dan saya pergi ke Pulau Bintan, dan saya melawat Pulau Penyengat. Tujuan ke sana, Prof? Tujuan di sana adalah untuk melihat site-site sejarah. Dan saya sebenarnya nak melihat tapak budaya percetakan Melayu. Masya Allah. Dan budaya percetakan Melayu, tapak di mana Raja Ali Haji dan ramai lagi yang menulis, ialah di Pulau Penyengat. Dan di Pulau Penyengat itu ada satu dibentuk satu kelab Rusdiah. Masya Allah. Rusdiah Club, di mana orang Melayu bangsawan digalakkan untuk menulis dan mencetak. Dan kalau wanita, hanya wanita yang berkahwin dengan bangsawan sahaja boleh menulis. Kenapa dia buat macam tu, Prof? Jadi itulah yang digagaskan oleh Sultan Riau Lingga. Jadi mereka telah membeli 2 mesin cetak dan mereka menulis gurindam, prosa, menulis mengenai dunia moden dan sebagainya. Pada saya budaya Pulau Penyengat itu adalah merupakan budaya pencerahan Melayu kedua. Pencerahan pertama dalam zaman moden ialah Melaka, dan pencerahan kedua ialah Pulau Penyengat. Sebab tradisi penulisan dan pencetakan Pulau Penyengat ini telah mempengaruhi budaya penerbitan surat khabar dan majalah. Daripada Pulau Penyengat dia pergi ke Singapura, dan daripada Singapura ke seluruh semenanjung tanah Melayu. Maksudnya di sini salah satunya ialah matbaah Ahmadiyah, percetakan Ahmadiyah itu daripada Pulau Penyengat ke Singapura, dan daripada Singapura ke Pulau Pinang. Syekh Syed Hadi dididik dan dibesarkan di sekolah di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat itu tak besar, kecil saja. Dia lebih kurang 6 km daripada pelabuhan Tanjung Pinang. Tapi ada banyak tapak-tapak yang Rusdiah Club tu, ada tapak tangga dan signboard dan tapak-tapak istana. Jadi ini merupakan pusat pencerahan Melayu moden. Satu. Yang kedua, psiki Melayu itu terletak di Pulau Lingga. Ramai dah pergi. Saya tahu ramai yang dah pergi Pulau Bintan, Pulau Penyengat dan Lingga. Tapi ini perlu diwawarkan. Di Pulau Lingga tu ada Gunung Daik bercabang 3. Jadi kita biasa dengar lah kan. Kita biasa dengar. Dan ramai biasa dengar. Tapi orang Melayu ramai mungkin kata, ada ke Pulau Daik ni? Adakah Gunung Daik bercabang 3 ni? Dan adakah Pulau Pandan?
kita dengar melalui pantun dan sebagainya, benda itu ada. Gunung Daik ada, cabang 3, dan Pulau Pandan pun ada. Jadi maksud dari sini, itu adalah satu gagasan memori orang Melayu. Kalau di Pulau Lingga tu, semua orang boleh tahu pantun itu. Dan semua orang sedar bahawa ada Gunung Daik bercabang 3. Jadi saya ingat, saya inginkan orang Melayu, siapa yang mengatakan diri dia Melayu, harus sebati dengan keberadaan Gunung Daik bercabang 3 dan pantun budi yang disebutkan tadi. Ini membawa satu signifikan besar kepada disconnection tadi tu. Mungkin sebabkan kita disconnected, benda tu kita tak nampak signifikan dia. Ya, betul. Banyak lagi rasa soalan yang kita akan discuss lepas ni. Tapi kita rehat sebentar dan kita akan sambung dalam sesi yang kedua. Baik, kita kembali lagi bersama dengan Prof. Dan satu soalan yang saya tertarik tadi daripada sesi yang pertama tadi, sangat beza antara tamadun Cina, tamadun Turki, Arab. Sebab kita ni melihat kepada satu, kalau Prof kata tadi, tanah air. Kita melihat kepada satu, kita ni adalah satu bangsa yang bergerak, yang pergi ke merata-rata. Jadi satu soalan yang saya rasa menarik untuk kita dapat tahu dia punya maksud adalah, apa sebenarnya beza, Prof, antara konsep Melayu sebagai bangsa perantau yang kita biasa dengar berbanding dengan pendatang? Dan bagaimana kita nak membetulkan ataupun kita nak mewar-warkan benda ni kepada masyarakat, generasi yang ada sekarang? Ya, terima kasih. Kita mesti melihat orang Melayu ni sebagai rumpun Melayu. Rumpun Melayu. Rumpun Melayu ni ialah orang asal kepada tanah air. Maksud dari sini, apabila kita sebut mengenai Kepulauan Melayu, ia merupakan tanah ibunda dan tanah air kepada mereka yang telah bermastautin di rantau ini. Dan apabila kita bermastautin di rantau ini, kita telah berhulu berhilir, belayar sana sini, dan kita telah menyeberangi tanah dan air dalam lingkungan Kepulauan Melayu. Misalnya satu contoh lah, yang baru-baru ini, kalau di Pulau Lingga ada Kampung Pahang. Nama dia Kampung Pahang. Kampung Pahang. Di Pahang pun ada Kampung Daik. Masya-Allah. Dan itu merujuk kepada Gunung Daik dan Kota Daik di Lingga, dan banyak lagi contoh lah. Pahang, Johor, ada di Aceh dan ada di Sulawesi. Dan kalau sampai sekarang ni pun, kalau kita pergi ke lapangan terbang KLIA 2 dan Pulau Pinang, hari-hari kita akan jumpa orang ulang-alik daripada Pulau Pinang ke Padang, daripada KLIA ke Aceh dan sebagainya. Ini telah berlaku bukan hanya akibat daripada AirAsia, tapi telah berlaku beribu tahun. Pergi balik. Dia hanya ubah dia punya kenderaan saja. Dan identiti pun sama juga. Jadi ini yang perlu kita faham. Dan orang Melayu kena faham, dan orang bukan Melayu pun kena faham. Mengapa orang Melayu seperti mana bangsa-bangsa lain, seperti mana rumpun-rumpun lain mengatakan bahawa ini tanah air kita. Jadi apa perbezaannya dengan orang lain yang kita sebut sebagai pendatang ataupun keturunan pendatang? Ya, istilah itu tidak disukai. Tidak disukai. Orang Melayu tidak pernah menjadi pendatang di alam rantau Kepulauan Melayu sendiri, sebab dia berlegar dalam kawasan budaya dan kawasan alamnya sendiri. Tetapi apabila orang luar daripada budaya dan alam datang ke Kepulauan Melayu, maka ia digelar sebagai pendatang. Itu saja, tidak ada konotasi. Dan pendatang dia begini, saya melihat, dan ini analogi ini digunakan banyak kali, dan saya juga pernah menulis, Kepulauan Melayu adalah taman Melayu. Kawasan perumahan ada taman. Ya, ada taman dan rumah Melayu.
Okay? Ada rumah Melayu. Dan rumah Melayu ni ada falsafah-falsafahnya. Apabila kita masuk ke dalam rumah seseorang itu, kita adalah tetamu tuan rumah itu. Dan apabila kita tetamu, kita mesti bersifat dan bertindak, berkelakuan sebagai tetamu, sebagai tanda hormat. Tanda hormat, dan sebagai tetamu kita tidak boleh meminta lebih kurang dan sebagainya. Dan tetamu itu amat besar hati untuk menerima tuan rumah itu besar hati untuk menerima tetamu, dan tuan rumah itu akan memberi keselesaan kepada tetamu itu. Ini yang perlu dilakukan. Sebab kalau kita lihat di tempat-tempat lain, di dunia Eropah misalnya, ataupun di dunia Arab, tetamu dianggap sebagai tetamu. Sangat jelas peraturan dan batasan-batasan tetamu. Misalnya tetamu tidak boleh mewujudkan sekolah dalam bahasa tetamu itu sendiri. Tetamu mesti dididik dalam bahasa ibunda negara itu. Tetamu tidak boleh menuntut untuk diadakan cuti umum perayaan tetamu itu. Tetamu tidak boleh mendesak untuk membina rumah-rumah ibadat. Jadi ini semua diikuti di negara-negara tersebut. Mengapa kita pula dikatakan bahawa kita tidak hormat dan kita melanggar hak asasi manusia? Mengapa dikatakan bahawa kita mesti ada mewujudkan undang-undang anti diskriminasi? Apakah kita mewujudkan diskriminasi? Apakah agama lain tidak boleh diamalkan di Malaysia? Apakah rumah-rumah ibadat tidak boleh ditubuhkan? Apakah bahasa lain tidak boleh diajar di Malaysia? Semua boleh. Tetapi bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang orang yang dikatakan pendatang, agama mereka tidak boleh diajar di sekolah-sekolah awam di negara-negara macam di Amerika Syarikat, di Australia dan di Britain. Mengapa negara tersebut tidak disebut sebagai negara yang discriminate, yang mengamalkan diskriminasi? Sebab ada negara-negara tersebut tidak juga mengadakan cuti-cuti awam. Itu diskriminasi. Jadi sebaliknya kita dikatakan sebagai diskriminasi. Jadi naratif ini mesti dibetulkan, bukan hanya mesti dibetulkan, kita mesti tegas menghujah, mengatakan tidak ada diskriminasi terhadap pendatang. Ini mungkin kesan daripada kita tidak mengenal diri kita yang betul. betul. Sebab kita tak mengenal diri kita. So kita lebih bertolak ansur, ataupun kita tidak kita telah bertolak ansur sejak berdekat-dekat dulu, dan sekarang ni kita lebih apologetik. Ya, kita lebih apologetik. Kita tidak boleh melihat secara sosiologinya keadaan orang asli dan fenomena datang dan orang yang datang dalam sebuah negara bangsa. Jadi kita melihat diri kita sendiri, kita tidak membandingkan negara kita dengan, dan kita tidak menyuarakan perbezaan negara kita dengan negara jiran kita, ataupun negara-negara orang putih yang tidak membenarkan apa-apa sifat yang mencerminkan kewujudan pendatang. Tidak ada penulisan Cina ataupun Tamil di kecuali di Chinatown lah, di San Francisco, di Britain, di Australia. Tak berlaku. Dan tidak ada sekolah pun. Tidak ada sekolah yang mengajar bahasa Cina, bahasa Tamil. Jadi apa diskriminasi yang kita nak bising itu? Jadi di sini parlimen, wakil rakyat mesti mendesak bahawa tidak ada semua itu mengarut. Suara tidak sepatutnya suara untuk mewujudkan akta anti diskriminasi itu wujud di Malaysia. Ia mesti diputus, dibangkang sama sekali. So kita nampak benda itu tak berlaku kerana satu, mereka yang di atas lah. Yang kedua adalah masyarakat sendiri mungkin belum sedar tentang apa yang Prof cuba nak sampaikan ni. Jadi persoalan saya, bagaimana kita nak war-warkan supaya benda ni sampai kepada masyarakat, Prof? Pertama, kita mesti tahu bahawa orang Melayu adalah orang yang tidak mengamalkan diskriminasi. Okey. Macam mana Prof kata tadi? Walaupun
kita orang akan katakan bahawa ya kita ada dasar akademik baru, kita akan mewujudkan diskriminasi secara institusi dan sebagainya. Tapi itu satu keperluan pada masa itu. Dan itu satu keperluan untuk kita mengimbangi. Bukan kita mengatakan bahawa itu akan wujud selama-lamanya. Itu pun tidak baik untuk orang Melayu bertongkat selama-lamanya. Maksud dia di sini, kalau kita lihat apa yang berlaku, dan orang pernah tanya saya, ni beberapa pelawat daripada luar negara, dari Amerika Syarikat telah bertanya saya, adakah diskriminasi di Malaysia? Saya kata di Amerika Syarikat lebih diskriminasi daripada di Malaysia. Kenapa tak cakap? Kenapa tak beritahu bahawa tidak ada sekolah Cina di Amerika Syarikat? Lepas tu mereka kata, oh mungkin diskriminasi secara lain. Jadi orang Melayu sendiri mesti yakin dalam sejarah sejarah dunia dan sejarah Melayu, sejak zaman Melaka lagi, sejak zaman Kedah lagi, sejak zaman di mana tamadun-tamadun di dunia telah bertembung dan telah bertemu di Kepulauan Melayu ni, Melayu tidak mengamalkan dasar diskriminasi. Melayu menerima, sama ada masa zaman Melayu Islam atau Melayu bukan Islam, Melayu menerima budaya dan tamadun lain. Cuma ada unsur hormat macam mana Prof kata tadi. Ya, cuma ada peraturan dan ada had dia berbuat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Begitu, itu prinsipnya. Dan kalau kita bandingkan sambutan orang asal pada penduduk luar, kalau kita tengok di Jepun misalnya, di Kobe ada satu museum, dan di Kobe itu museum tu dia memaparkan bagaimana orang Portugis daripada rantau ini telah pergi ke sana tahun 1640-an, 1630-an, dan membawa segala sutera dan gajah. Mungkin gajah tu dari Melaka, saya tak tahu lah. Dan orang Jepun tak terima. Orang Jepun menghalau balik orang Portugis. Sebab dia faham tentang maksud dia di sini, orang Jepun bukanlah orang yang terbuka dan cosmopolitan. Sama juga macam orang Cina. Segala orang Eropah yang pergi ke negeri China dalam antara abad ke-15 hingga 18 dihalau. Tapi orang Melayu tidak halau. Jadi di sini orang Melayu adalah orang masyarakat yang amat toleran berbanding dengan orang Jepun atau orang Cina. Ini kita kena faham. So itu yang pertama kita nampak. Masyarakat sekarang kena faham yang kita bukanlah diskriminasi. Apa lagi Prof untuk kita nak memperbaiki ataupun mewawarkan perkara ini kepada masyarakat? Ya, kita hanya mempertahankan ugutan-ugutan dan ancaman-ancaman terhadap kedudukan dan identiti kita. Kita bukan hendak menghapuskan identiti orang lain. Jadi amat penting sekali untuk pihak berkuasa dan segala orang Melayu, kita mesti memahami sejarah. Sejarah itu bukanlah satu yang kita nak membetulkan masa silam. Masa silam kita tidak membetulkan. Tetapi kita memahami apa yang berlaku dalam masa silam, dan kita melihat Malaysia ini sebahagian daripada Kepulauan Melayu. Dan mata pelajaran itu mesti diwawarkan dan ditawarkan secara compulsory di semua peringkat sekolah di Malaysia, termasuk sekolah jenis kebangsaan dan sekolah UEC. Kenapa tak berlaku, Prof? Ini tak berlaku sebab kita tersipu-sipu, dan kedua kita takut. Kita tidak mahu memberi satu penegasan yang selama 68 tahun kita tidak menegaskan kurikulum kebangsaan, sejarah. Saya menekankan sejarah. Walaupun saya nak kata saya bukan ahli sejarah, saya bukan pakar sejarah, saya bukan dilatih dalam bidang sejarah, tetapi saya sedar akan kesedaran sejarah, kepentingan sejarah. Jadi ini perlu ditegaskan. Dan dalam sekolah-sekolah SJKC misalnya, saya katakan tadi, buku-buku sejarah yang sama mesti digunakan. Dan pengajaran sejarah itu penting. Siapa yang mengajar sejarah itu, dan cara diajar pedagoginya, dan cara pedagogi dan sebagainya. Ini kena tekankan. Mengapa ini tidak ditekankan? Pendekatan sejarah itu. Dan satu lagi, bukan hanya di sekolah, tetapi pemandu-pemandu pelancong.
Mantu pelancong adalah orang yang pertama sekali yang akan menghadapi pelancong. Jadi mantu pelancong banyak yang telah yang telah memaparkan sejarah Malaysia yang tidak betul. Okay? Jadi latihan kepada bantu pelancong, akreditasi kepada bantu pelancong amat penting sekali. Sehingga kita panggil apa? Orang melihat negara kita ni tak sepatutnya lah. Maksudnya dia tidak melihat yang sebenarnya alam Melayu ni apa kan, dia tidak diberikan that kind of education. Dan satu lagi ialah konsep multiculturalism, kepelbagaian budaya. Itu apa pendapat Prof yang diwawarkan kan? Apa pendapat Prof tentang multiculturalism? Sebenarnya orang Melayu telah mengamalkan sifat dan unsur multiculturalism sekian lama. Namun begitu, istilah multiculturalism dan kepelbagaian budaya ini telah dialihkan dan telah digunakan untuk mengatakan bahawa orang Melayu ini konservatif. Sebenarnya yang inklusif, yang tidak konservatif ialah orang Melayu. Bukan mereka yang mengatakan bahawa kita perlu inklusif. Mereka tidak inklusif. Orang Melayu lebih multicultural, lebih menerima bangsa lain berbanding dengan mereka yang mengatakan bahawa mereka ini multicultural. Kita maksudnya benda itu dah terbukti daripada sekian lama punya history lah. So tadi Prof ada mention yang satu sekolah lah benda ni perlu dimasuk dalam sistem pendidikan. Ada tak cara-cara lain Prof yang sebenarnya badan-badan yang sepatutnya main peranan dalam menyedarkan masyarakat tentang sejarah alam Melayu itu sendiri? Ialah selain daripada sekolah, kita kaitkan dengan kementerian, kita juga boleh kaitkan dengan badan seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Satu lagi ialah institusi sejarah awam. Contoh? Institusi sejarah awam ialah misalnya arkib dan muzium. Okey. Jadi paparan arkib dan muzium ini penting sebagai pendidikan awam dan sebagai memaparkan sejarah awam kepada mereka yang tidak mendapatkan maklumat daripada buku-buku teks. Jadi kita nak mengalihkan bahawa sumber sejarah bukan hanya daripada buku teks, tapi juga daripada bagaimana ia dipamerkan dan dipaparkan di muzium dan di arkib dan sebagainya. Dan ini amat penting untuk muzium di Malaysia dirombak semula. Paparan muzium dirombak semula. Kenapa Prof perlu dirombak semula? Sebab banyak muzium di Malaysia berunsurkan kepada sejarah kolonial. Sejarah penjajahan. Misalnya Pulau Pinang. Dalam banyak hal dan dalam banyak projek dikatakan sejarah Pulau Pinang bermula daripada tahun 1786. Dan ini masih lagi dikekalkan bukan hanya oleh institusi di Pulau Pinang tapi juga di negeri lain. Jadi mereka menggunakan sejarah kolonial. Dan kalau kita baca beberapa naratif yang bukan Melayu juga mengatakan bahawa sejarah Malaysia, ada yang satu sejarah Malaysia bermula daripada tahun 1786. Seolah-olah hilang apa yang sebelum kedatangan tu. Ya, betul. Ataupun mereka mengatakan bahawa Melaka adalah permulaan kepada sejarah Malaysia. Sekarang ni kita melihat kepada Kedah Tua. Jadi ini semua mesti disusun semula. Asal usul unjuran identiti dan bahasa orang Melayu bukan hanya di Malaysia tapi di Pulau Melayu ini mesti disusun semula. Dan penyusunan semula ini juga perlu dilakukan oleh institusi-institusi awam. Dan juga termasuklah naratif-naratif dalam media sosial, NGO-NGO dan juga buku-buku sejarah yang bukan buku teks. Contoh Prof maksudnya? Misalnya buku-buku sejarah yang ditulis oleh Patriot dan misalnya lah, ataupun dalam sesiapa yang menulis buku sejarah tapi ia mesti membetulkan naratif itu. Bukan ke arah kolonial. Ya. Dan dia mesti melawan sejarah kolonial dan sejarah yang tidak menepati identiti tanah air dan Pulau Melayu. Apa kesan yang kita harapkan Prof? Maksudnya anda kata benda ni berjaya, bila mana kita berjaya untuk nak fahamkan generasi yang masih hidup sekarang ni tentang kepentingan sejarah alam Melayu tu, apa yang diharapkan berlaku selepas itu?
Kesannya Kesan akan dia. kita lihat mungkin satu generasi akan datang. Dan apa kita lihat sekarang ni ialah akibat daripada apa yang berlaku mungkin 20 tahun, 30 tahun Yang lepas. Yang lepas. Yang tidak berlaku perubahan. Ya, dan perubahan itu akan terlihat bukan secara cepat, tapi beberapa tahun selepas itu. Jadi ini akan berlaku kalau kita tidak buat sekarang. Apa yang berlaku banyak kesan apa yang akan berlaku apabila kesedaran tentang sejarah ataupun sejarah tentang alam Melayu itu sendiri, bila kita dah faham, masyarakat dah faham, what will happen? Dia begini. Satu, kita mesti melihat usaha-usaha ini bukan satu usaha yang logical, tetapi juga satu usaha yang strategik. Maksudnya apa tu? Maksud dia di sini, usaha ini juga sebagai satu reaksi kepada pihak-pihak yang sedang menterbalikkan naratif yang mengatakan bahawa yang bukan Melayu juga orang asal. Dan juga telah ada di sini sejak azali. Ini memang telah diterbitkan dalam sebuah surat khabar 5 tahun sudah. Mengatakan bahawa, saya sebutlah, the Chinese have been here since time immemorial. Orang Cina telah wujud di Malaysia sejak azali lagi. Tak betul. Saya tulis surat kepada editor surat khabar itu. Ini satu contoh naratif yang memesongkan dan menterbalikkan naratif asal. Dan ini merupakan satu strategi yang orang Melayu kena lihat, dan banyak lagi yang telah berlaku di mana kita mesti lihat untuk counter balik strategi ini. Dan mungkin banyak lagi strategi yang sedang dilakukan ataupun banyak macam mendapatkan status warisan kampung Cina. Yang saya telah bercakap dalam satu majlis nasionalis. Ini adalah satu di antara beberapa usaha untuk mengaslikan budaya lain, bangsa lain di Malaysia. Saya gunakan the word to indigenize. Okay? Yang indigenous kepada alam Melayu dan kepada Malaysia ialah orang Melayu dan orang asli, orang berputra. Melayu dan berputra. Kita jangan lupa, Melayu dan berputra itu indigenous. Tetapi yang lain bukan indigenous. Dan kita mesti tegas dalam menafikan dan menolak apa-apa usaha untuk indigenize kewujudan mereka. Ya, termasuk juga sekolah Cina. SJKC dan UEC itu apabila kita lihat dalam kalau telah wujud selama 60, 70, 80 tahun, satu abad, mereka boleh katakan bahawa we are indigenous sebab pendidikan kita ada. Sama juga macam status warisan UNESCO ke atas Georgetown dan Melaka. Kepada saya ini adalah satu tindakan yang orang kata yang palsu, memalsukan sejarah. Dan kita sedang menghadapi itu. Jadi usaha kita mesti lebih tegas pada apa yang kita buat sekarang. Perlu lebih lantang dan perlu lebih capai kepada setiap lapisan masyarakat tentang kefahaman ini. Jadi saya nampak banyak lagi sebenarnya yang perlu dilakukan, betul Prof. Banyak lagi saluran-saluran yang perlu kita manfaatkan untuk memastikan yang jati diri itu tidak hilang. Jati diri itu tidak hilang kerana part indigenous tadi itu mungkin kerana hanya melihat bahagian awal saja, tidak melihat keseluruhan, the starting point ataupun sejarah yang hilang itu. Jadi mungkin banyak lagi yang kita boleh discuss untuk sesi podcast. Ada dua lagi. Boleh, silakan Prof. Silakan Prof. Yang tadi umumnya tindakan-tindakan ataupun usaha kita adalah dalam bentuk pembujukan pendapat awam, dalam bentuk pendidikan. Kan. Ada dua lagi perlu yang kita lakukan. Satu adalah dari segi undang-undang. Yang kedua adalah perubahan institusional. Undang-undang tu macam mana Prof? Misalnya mewujudkan undang-undang mewajibkan semua orang bercakap Melayu.
Misalnya, ataupun papan tanda, ataupun nama-nama tempat. Dan undang-undang tu boleh berbagai cara, termasuk tribunal. Ataupun undang-undang mengatakan bahawa setiap institusi pendidikan, setiap sekolah di Malaysia mesti mengajar sejarah Melayu, misalnya. Boleh dibuat undang-undang. Endorse supaya dilaksanakan. Ya. Diperundangkan ataupun termaktub bahawa mata pelajaran sejarah itu mestilah mata sejarah Melayu, misalnya. Boleh dibuat undang-undang. Nah, ini yang perlu kita lihat sebagai sebahagian daripada kemungkinan-kemungkinan yang boleh dilaksanakan. Yang kedua tadi institutional. Yes. Yang pertama, yang tadi yang Prof kata pertama adalah kepada undang-undang, perundangan. Perundangan. Yang kedua adalah institutional tu macam mana, Prof? Institutional ni menubuhkan misalnya dalam peruntukan dalam perlembagaan, dasar-dasar. Sebagai contoh? Contoh bahasa tadi dan contoh sejarah. Sebab kita dalam hal sejarah kita membiarkan kefahaman sejarah itu kepada sektor pendidikan. Tidak ada misalnya misalnya satu tribunal sejarah. Kita ada Persatuan Sejarah Malaysia. Kita ada cawangan-cawangannya. Tetapi banyak kekusutan sejarah tidak diselesaikan. Salah satu jalan ialah untuk mewujudkan satu tribunal sejarah supaya menjadi timbang tara dan supaya dapat buat keputusan apa yang sepatutnya menjadi sejarah yang betul. Jadi rujukanlah kepada kalau let's say perundangan nak dilaksanakan, ada yang menjadi tempat rujukan untuk untuk membetulkan. Betul. Jadi apabila ada pertikaian sejarah, maka kita boleh bawa kepada tribunal ini dan tribunal akan buat keputusan. Itu kita tidak ada lagi. Dan saya telah cadangkan saya banyak kali tribunal sejarah yang sepatutnya diusulkan oleh Persatuan Sejarah Malaysia. Kira perkara ni telah disuarakan, tapi dari side tindakan ataupun pelaksanaan tu perlu lagi tidak ada will. Tidak ada will. So mungkin it's another discussion saya rasa tentang will pula. Mungkin boleh jadi topik yang menarik untuk podcast kita selepas ni. So terima kasih banyak Prof sudi untuk hadir. Dan itulah episod kita untuk kali ini. Jadi kembali join lagi sekali untuk sesi podcast nasionalis di mana kita memperkasakan Melayu, Islam dan juga Bumi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof.